Ini El Nino ni bahaya. Itulah tu. Taklah musim banjir. Pelik. Okey guys, hari ini kita berada di Sungai Parit Hailam ni kerana kita ada isu berkaitan dengan petani yang mengusahakan tanaman kelapa sawit di kawasan Dun Pek Raja seperti di Parit Jelotong, Parit Haji Kadir dan berhampiran dengan kawasan tu yang mana ada isu banjir termenung. So hari ini saya bersama dengan Puan JD JPS Daerah Bertepat dengan Yang Berhormat Puan Haji Nur Rashidah Ramli pun ada. Kita tengok excavator mesin ni hari ini dah memulakan proses penyelenggaraan supaya aliran air Sungai Parit Hailam ni lebih laju, cepat keluar ke kawasan laut. Ini merupakan kerja-kerja kecemasan yang melibatkan kos sebanyak RM50,000. Untuk penyelenggaraan sepenuhnya, kita memerlukan lagi sekurang-kurangnya RM200,000 peruntukan daripada kerajaan untuk pihak JPS Daerah Bertepat menyelenggara. Kita cuba ketengahkan isu ni di peringkat Yang Amat Berhormat Datuk Onn Hafiz Ghazi selaku Menteri Besar Johor. InsyaAllah nanti 15 Ogos Yang Amat Berhormat akan turun ke Bertepat dan kita tunggu berita gembira untuk orang-orang Bertepat. Sekian guys, maju Johor.